warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi kepada siri yang kedua bagi podcast Suara Warisan. Okey, dalam siri kedua ini, saya nak menelusuri tentang karya-karya agung oleh Hamzah Fansuri, iaitu seorang tokoh tasawuf dan penyair Melayu yang terkenal bagi zaman dululah, yang macam kita nak menghayati karyanya. Okey, bersama kita pada hari ini iaitu tetamu yang pertama, Saudari Nasuha, dan tetamu yang kedua iaitu Saudara Winchester. Selamat datang tetamu semua. Hai. Terima kasih kepada Cik Moderator kita yang anggun lagi cantik ini. Okey. Apabila kita menyebut nama Hamzah Fansuri ni, kita akan dapat merujuk dan serta menggambarkan tentang seorang tokoh besar pada abad ke-16. Okey. Beliau ni bukan sahaja dikenali sebagai seorang ulama dan juga ahli tasawuf, tetapi beliau juga dikenali sebagai seorang penyair yang berjaya mengangkat bahasa Melayu melalui karya-karyanya. Terima kasih kepada Cik Moderator telah memperkenalkan saya yang lagi comel dan cantik. Saya sangat setuju dengan pendapat saudari. Yang membezakan Hamzah Fansuri ini dengan tokoh sastra yang lain ialah gaya penulisan beliau yang sangat hidup dan berjiwa. Setiap karya beliau juga, dia seolah-olah memberikan nabi hidup kepada seorang hamba yang sedang mencari Tuhan. Lepas tu, setiap karya beliau juga menggunakan bahasa yang bukannya sekadar indah tapi dengan penuh yang makna. Baiklah, kita dah kenal Hamzah Fansuri ni daripada latar belakang dia. So, saya rasa berminatlah nak tahu karya agung beliau yang beliau pernah hasilkan. Sebab kita banyak kenal karya beliau ni sebagai pintu masuk kepada pemikiran tasawuf. Jadi, saya macam berminatlah nak tahu karya agung beliau ni dalam bentuk prosa. Cuba tetamu macam jelaskan. Saya tahu terdapat 4 karya Hamzah Fansuri. Saya pasti semua ramai yang tahu. Bagi saya, 4 karya tu adalah yang paling bermakna. Yang pertama ialah Asrar Al-Arifin. Okay. Asrar Al-Arifin ni ia menceritakan tentang rahsia tauhid. Rahsia tauhid dan seorang salik dalam tarekat. Okay, karya ni macam seolah-olah teguran kasih seorang guru kepada anak murid ini. Yang kedua pula ni dikenali sebagai Syarab Al-Ashikin. Okay, Syarab Al-Ashikin ni atau dikenali sebagai minuman segala orang yang berahi. Dia ni menghuraikan pasal 4 perkara penting dalam perjalanan rohani seseorang. Okay, 4 tu, yang pertama contohnya macam syariat, tarekat, hakikat dan juga makrifat. Ketiga pula dikenali sebagai Zinat Al-Muwahhidi. Okey, Zinat Al-Muwahhidi ni pula dia pasal memisahkan tentang amalan-amalan asas dalam kehidupan kita. Contohnya seperti solat, zakat, puasa, haji, sebagainya itulah. Tapi dia punya tafsiran rohani tu secara lebih mendalam. Akhir sekali, karya prosa Hamzah Fansuri ni dikenali sebagai Al-Muntahi. Okey, Al-Muntahi ni dia tu macam karya yang ditujukan kepada mereka yang telah mencapai tahap makrifat. Tahap makrifat tu macam peringkat tertinggi dalam ilmu tasawuf. Okey, kalau bagi saudara, antara keempat-empat karya yang dibentangkan oleh saudari tadi, karya yang paling memberikan kesan yang mendalam untuk saya iaitu karya Syarab Al-Syarikin. Kenapa? Nak tahu kenapa? Sebab karya ni dia menceritakan bagaimana seorang hamba tu dia mencari Tuhan dia. Lepas tu dia mengajar kita erti kehidupan. Di manakah kita hidup di muka bumi? Ke manakah tujuan kita? Baiklah, kita dah dengar karya Hamzah Fansuri dalam bentuk prosa. Jadi sangat menarik sebenarnya. Ada 4 iaitu yang pertama tadi, yang kedua pasal semuanya pasal tujuan hidup seorang Muslim kan. Lepas tu ada pasal tujuan hidup seorang manusia. Okeylah, sekarang ni saya berminat sangat nak tahu pasal syair pula. Sebab dalam bentuk syair ni dia mengangkat nama Hamzah Fansuri sebagai tokoh Melayu kesusadaraan yang terkenal. Jadi dalam bentuk syair lah, apakah keistimewaan yang membuatkan syair Hamzah Fansuri ni istimewa daripada penyair-penyair yang lain? Okey, untuk pengetahuan semua, keindahan syair Hamzah ni dia terletak pada metafora yang digunakan. Korang nak tahu apa syair-syair yang terkenal beliau? Okey, yang pertama semestinya syair perahu. Seperti yang kita ketahui, syair perahu ni dia menggambarkan seorang hamba
yang dijuluki sebagai sebuah perahu yang tersesat di sebuah lautan. Syai'ir kedua pula syair dagang. Syair dagang ini pula menceritakan seorang hamba yang dijuluki sebagai pedagang yang tidak memiliki tempat kembali kecuali kepada Sang Pencipta. Syair ketiga pula iaitu syair si burung pingai dan burung pungguk. Di sini Hamzah menggunakan simbol sebagai seorang burung untuk menceritakan kerinduan yang mendalam. Syair keempat pula merupakan syair sidang fakir yang memberikan kesedaran yang mendalam tentang kehidupan yang serba hina di hadapan Tuhan. Kita ni memang manusia yang tidak lari daripada kesilapan dan dosa. Menarik atas penerangan yang diberikan kepada saudara sebentar tadi. Okey, tapi saya rasa saya nak tambahlah sikit je. Okey, Hamzah Fansuri ni dia memantapkan syair Melayu dengan rima iaitu A. Okey, serta beliau ni juga bijak dalam memperkaya bahasanya iaitu dengan kosakata Arab Parsi. Dia macam istilah-istilah seperti wujud, tarekat, fana dan seumpamanya lah. Dia tu mengambil kosakata tersebut tu adalah untuk menunjukkan bahawa keluasan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Selain itu dia juga ingin menunjukkan bahawa dia tu berani dalam menggabungkan elemen Islamik dengan tradisi kesusastraan Melayu. Terima kasih saudari Nasuha. Mantaplah konteks kandungan dalam Hamzah Fansuri ni. Okeylah, saudara Winchester. Tadi awak dah bagi 4 karya agung syair Hamzah Fansuri ni. Jadi bagi awak lah, awak suka syair yang mana satu? And saya macam nak dengar satu rangkap yang awak dendangkan syair yang kita nak dengar lah sikit. Tetamu kedua kita dendangkan syair ni. Maka bukan selalu kan kita nak dengar. Oh, boleh. Takkan tak boleh. Demi moderator yang cantik, lagi tercomel. Ini okey, boleh. Rangkap ni saya ambil daripada syair perahu. Okey. Terimalah. Tak apa kalau nervous sikit Hendaklah pelita diperbaiki untuk menerangi sebelah pagi. Tiada guna bernama diri kalau tidak dengan ilahi. Okey, makasih. Tapi sebelum tu, rangkap ini dia menjelaskan tegelan bahawa manusia tanpa Tuhan adalah manusia yang hidup tanpa jasad. Jadilah pada pendapat tetamu-tetamu yang hadir hari ni. Kalau diberikan pilihan, karya apa yang anda akan pilih? Lepas tu macam apa keistimewaan karya tu? Macam nak tahulah juga kehebatan karya tu daripada karya-karya lain kan? Saya, bagi pendapat saya lah. Saya ni macam lebih tertarik dengan syair perahu yang didendangkan oleh saudara tadi. Ya, kerana bagi saya, syair ni bukan sahaja sebuah puisi yang indah, tetapi syair ni juga merupakan kompas rohani. Iaitu dia tu macam bila saya baca ataupun menghayati syair tu, saya rasa saya akan dapat lebih memahami diri sendiri dan juga Tuhan. Menarik. Kalau bagi pada pendapat saya pula, saya lebih pilih pada karya sastra yang bernama ataupun berbunyi ataupun bertajuk Syarah Arsikin. Kerana karya ini yang syarat dengan panduan ajaran agama, dan bila saya baca dan menghayati karya ini juga akan mendekatkan saya lagi dengan Tuhan. Okeylah, kita sudah sampai ke penghujung siri kedua. Jadi, Hamzah Fansuri ini seorang tokoh yang berjaya lah dalam ilmu bidang sastra. Beliau juga kaitkan dengan bidang keagamaan yang menekankan ketepatan simbolik, keindahan gaya bahasa. Apa lagi? Tujuan hidup kita ni ke arah dalam bidang sastra. Macam siapakah kita? Dari mana datangnya kita? Ke manakah kita akan kembali? Apa tujuan hidup kita? Jadi, pentinglah kita mendalami ilmu bidang sastra dengan karya Hamzah Fansuri ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu. Seronok tak hari ni? Okey, kita boleh bicara-cakap lagi, berkongsi-kongsi juadah lagi. Okeylah, jadi semoga perbincangan podcast Suara Warisan menjadi inspirasi kepada pendengar-pendengar di luar sana dan juga kepada tetamu kita pada hari ini, juga kepada saya yang baru mengenali asal-usul Hamzah Fansuri. Jadi, untuk kata terakhir apa-apa nak tambahkan? Macam sesuatu quotes-quotes ke? Saya ingat Hamzah Fansuri, ingat syair Perahu.